Kembali lagi dalam channel Faiz Shalala. Hari ini aku akan membincangkan tentang kesan buruk telefon pintar kepada kanak-kanak terutamanya. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Faiz Shalala. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Okey. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang kerap menggunakan telefon pintar mempunyai kemungkinan pertumbuhan tumor dan bara pada otak telinga yang diakibatkan oleh radiasi telefon itu sendiri yang dinamakan kemungkinan karsinogenik terhadap manusia. Benda ini berlaku sebab apa? Kanak-kanak menyerap lebih 60% radiasi ke dalam otak berbanding orang dewasa. Ni semua sebab kulit, otak, tisu-tisu dan tulang kanak-kanak yang lebih nipis mengakibatkan mereka lebih mudah dan selain itu, menurut artikel yang aku baca, saintis sendiri mengatakan dengan hanya 2 minit panggilan telefon boleh mengubah aktiviti pemilihan dalam otak kanak-kanak selama 1 jam. Sebab gelombang radio ni bukan hanya masuk dalam telinga, malah menembusi otak. Dan terakhir, gangguan kepada akademik kanak-kanak itu sendiri kerana ketagihan telefon pintar. Biasalah kanak-kanak kalau ketagihan telefon pintar, mereka akan bermain game. Biasalah kanak-kanak akan, bila bermain game, mereka akan mengabaikan pembelajaran dan mengakibatkan mereka sedikit ke belakang dari kanak-kanak yang lain. Seperti mana yang dikabarkan, budak 12 tahun maut ketagih online game yang berlaku di negara jiran iaitu Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021. Ni antara kesan daripada radiasi telefon tu. Bila dah terlalu menghadap telefon terlalu lama, jadi radiasi tu terkumpul dalam badan dan mengakibatkan tumor, bara. Tapi kanak-kanak 12 tahun ni meninggal sebab gangguan saraf yang diakibatkan radiasi itu sendiri. Cukup itu je kali ni yang aku nak kongsikan. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen.